dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara. Sekolah Kebangsaan Damansara 1 telah mengadakan majlis penyampaian bantuan khas persekolahan. Majlis ini merupakan anjuran pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG. Sumbangan yang diberikan ini hasil daripada kutipan amal yang dijalankan oleh pihak persatuan. Antara bentuk barangan yang diterima oleh murid-murid yang kurang berkemampuan ialah pakaian sekolah, alat tulis, beg sekolah dan wang tunai. Majlis yang berlangsung di Dewan Sekolah tersebut sememangnya bermakna kepada golongan yang memerlukan. Sumbangan yang diberikan menunjukkan keprihatinan masyarakat terhadap mereka. Majlis seperti ini diharapkan diadakan setiap tahun.